Assalamualaikum, kita ada ready stock untuk Proton X70 silver dan juga putih. Dan untuk Proton X50 kita ada hijau, silver, putih. So untuk bulan ni kita bagi rebate yang sangat besar untuk kedua-dua, Proton X70 dan Proton X50. Ini adalah package zero deposit, zero bayaran muka, estimate bulanan, dah siap tolak rebate Okay, boleh tengok kalau berbanding sebelum ni bulanan lebih tinggi, yang sekarang bulanan lebih rendah selepas dapat rebate yang besar. Package zero deposit ni tak perlu keluar apa-apa booking fee percuma, protect tahun pertama percuma, insurans tahun pertama percuma, down payment deposit semua tak perlu bayar. Tak perlu bayar 1 sen pun. Ambil kereta anda hari ni, bulanan, bayaran bulanan, bulan berikutnya baru start bayar. Itu Proton X70 merupakan SUV segmen C, keluaran Proton. Kalau segmen C ni sama segmen macam Honda CR-V. Dan Proton X50 pula adalah SUV segmen B. So segmen B SUV sama segmen dengan Honda HR-V. Tapi harga 40,000 plus lebih rendah berbanding Honda lah. Sebab apa? Ini keluaran Malaysia, cukai import tak payah bayar. Dari segi kekuatan enjin, kedua-duanya X50 dan X70 menggunakan enjin yang sama, 1.5 turbo. Cuma untuk X70 ni dia lebih menang kepada dia punya size lah. Okay, ini perbezaan size untuk X70 berbanding X50. Untuk anda yang target nak kereta SUV yang lebih besar, pilih X70 lah. Lebih besar, lebih luas. Dan untuk anda yang target nak SUV tapi nak bulanan lebih rendah, lebih jimat, pilih X50 pun dah sangat okey. Taklah terlalu kecil, besar juga X50 ni. Dari segi design, Proton X70 ni terlihat more kepada corporate looking, corporate punya style lah. Untuk X50 pula more kepada sporty looking. Saya sejujurnya peminat Proton X50 dan saya juga adalah pengguna Proton X50 yang version lama. Depan kita ni yang version baru, FL. Untuk Proton X50 FL version terbaru ni sebenarnya dia mempunyai 3 pilihan spek. Saya attach kat sini, ini perbezaan untuk ketiga-tiga pilihan spek. Boleh lihat di paparan skrin. Dan ini pula untuk Proton X70 yang version terbaru. Untuk X70 version terbaru datang dengan 2 pilihan spek sahaja, boleh lihat. Untuk X50 ataupun X70 ni, walaupun dia mempunyai 3 pilihan spek dan 2 pilihan spek, semua spek menggunakan enjin yang sama 100%. Bermaksud kalau anda pilih yang lower spek ke ataupun yang full spek ke, performance enjin sama saja. Perbezaan untuk setiap spek tu boleh refer kepada accessories dan juga safety features lah. Actually sebenarnya yang lower spek pun safety dah sangat banyak, basic safety dia tu. Cuma kalau anda nak yang lebih advanced safety, pilih spek yang lebih atas lah. Bagi anda yang berminat untuk apply package ansuran bulanan untuk Proton X50 atau X70, lengkapkan dulu dokumen-dokumen. Di paparan skrin saya attach ini list dokumen-dokumen yang anda perlu sediakan. Berbeza background pekerjaan, berbeza dokumen yang anda perlu ada. Okey, boleh lihat kategori pertama untuk yang bekerja di sektor kerajaan, kategori kedua dan ketiga untuk yang bekerja di sektor swasta. Untuk kategori ketiga ialah untuk customer yang gaji dia tak tetap. Contoh dia ada basic, ada OT ataupun commission. Biasanya OT dan commission ni dia tak tetap lah, dia ada naik turun setiap bulan. So untuk gaji yang tak tetap, bank minta 6 bulan dokumen. Sebab apa? Bank nak tengok purata pendapatan selama setengah tahun. So itu perbezaan dia lah. Dan untuk anda yang berniaga pun boleh nak apply package ansuran bulanan zero deposit X70, X50. Ini dokumen-dokumen yang anda perlu sediakan. Okay, untuk yang berniaga mesti ada SSM lah, dan SSM tu mesti lebih 2 tahun. Untuk anda yang ada pertanyaan lebih lanjut, boleh terus hubungi saya. Saya attach kat sini, ini business card saya. Boleh screenshot. Boleh hubungi saya segera. Proton X50 dan X70 bakal menjadi milik anda segera. Assalamualaikum. Bajet zero deposit, zero bayaran muka, full on cash untuk anda rakyat Malaysia.